Macau ni, kepada yang mana yang tak tahu, dia ni macam kota Las Vegas, tapi Las Vegas dekat Asia. Tempat orang berjudi, tempat gangster ataupun triad yang berkuasa, dan juga tempat orang cuci duit mengalir macam air ni. Dan dekat celah-celah kasino mewah ni, ada satu kedai makan biasa di kawasan Ilhon, dan nama kedai itu adalah Eight Immortals Restaurant. Restoran 8 dewa lah. Okey, kalau kita convert pada bahasa Melayu, restoran 8 dewa. Jadi kedai ni pula famous dengan pau daging dia. Dan toke dia bernama Zhang Lin, seorang lelaki pertengahan umur yang sangat-sangat rajin. Dia uruskan kedai makan dia ataupun kedai restoran tu dengan isteri dia, dengan anak-anak dia dan juga dengan mak dia sekali. Orang kata a perfect family lah. Run the business, a perfect family. Tapi pada 4 Ogos 1985, satu keluarga ni lesap guys. Lesap macam tu je. Dan kedai tu tutup 3 hari. Nak dijadikan cerita, bila kedai tu dah buka balik, ada satu toke baru sudah ambil alih lah. Seorang lelaki, muka dia bengis gila ni. Dan nama dia adalah Huang Ziheng. Dan orang kata tanya tau, mana perginya keluarga Zhang ni?